أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah untuk pengajian kitab Sunan An-Nasa'i kita akan sambung bab yang ke-56. Muka surat 141 nota minggu lepas tu ada beberapa muka surat ini. Bab takhyir doa ba'da salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pilihan doa selepas membaca selawat ke atas Nabi sallallahu. As-salah itu bukan makna salah biasa, itu makna selawat. Pilihan doa selepas membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan satu hadis di bawah bab. Imam An-Nasa'i ingin menjelaskan bahawa selepas selesai berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak terikat dengan satu doa yang spesifik sahaja. Tidak. Sebaliknya syariat memberikan kebebasan, yakni takhyir, pilihan kepada orang yang bersolat untuk memilih doa yang paling disukai. Adakah ia doa yang diajarkan oleh Nabi? Adakah ia doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asalkan itu sebenarnya, bukan adalkan atau asalkan. D itu S itu sebenarnya. Asalkan doa itu daripada Nabi. Dia sebut selepas selawat ni maknanya selepas tahiyat. Itu maksud dia ni. Okay, kalau dalam semaya kita tahiyat pertama tu, ulama khilaf. Setengah ulama kata tahiyat pertama tu tak masuk selawat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia pakai selawat. Masuk selawat untuk panggil tahiyat pertama. Baik, tak apalah. Jadi hak ni dia lebih tajuk ni sebenarnya kalau kita tengok dalam huraian tajuk yang dibuat oleh ulama, anak tak masuk sini. Dia sebenarnya mana selepas sebelum Assalamualaikum. Dia ada setengah-setengah tu doa tu Nabi sebut, Nabi baca gitu. Tapi bagi ulama dia kata sebenarnya boleh doa mana. Syaratnya doa tu sabit kepada Nabi. Sebab dalam sembahyang kalau kita tak ingat doa, kita nak doa ikut suka kita berdasar pada masalah kita, itu dalam hati lah. Misalnya kita kata kita ni memerlukan duit untuk gini-gini, tapi kita pun nak baca doa mana. Tapi kita faham bahawa doa ni dia tidak terikat dengan bahasa, maka kita boleh doa. Masa sebelum kita misalnya kita doa dalam hati, ya Allah permudahkanlah urusan, biarlah aku dapat, maknanya kita kata keuangan yang secukup, aku ni sudah bekerja habis ni ya Allah. Kita mengatakan pun. Tapi kalau semaya fardu, jangan tinggal lama tu. Lama tu ingin mewis halal dulu. Lu tengok doa bagi tak habis lagi. Lama tu aja. Sebab itulah molek-moleknya doa ni kita ringkaskan, kita ambil spesifik masalah ke dia. Kalau lain, lepas ni pula doa lah. Lepas semaya lain kita pelbagai. Kalau kita nak gabung ke situ, takut jadi dilim. Lama sangat kita nak imam. Tak ada gitu. Itu sudah bercanggah dengan ittiba' imam. Sudah bercanggah dengan ikut imam. Subuh juga ketika sujud sunat berdoa. Tapi janganlah kita berdoa mana sangat sekadar Rabbana atina fid dunya hasanah ataupun Allahumma ighfir lana wali walidayna. Setakat cukup. Berapa saat itu? Tidaklah tinggal kita nanti iman. Tapi hak molek-molek kalau kita nak panjanglah moleknya sunat. Baik. Hadis yang ke-1298. Wa bi akhbarana Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Amr bin Ali wal lafzu lahu qala حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني الشقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير kalau kita baca thumma liyatakhayyar, kalau kita nak wasat thumma liyatakhayyar min ad-du'a ba'da a'jabahu ilayhi yad'u bihi
Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah. Cumanya sebagai peringatanlah, hadis ini Imam Nasai riwayat daripada dua orang guru dia. Guru dia pertama nama Yaqub dan guru dia nama Ahmad. Tetapi lafaz ini daripada Ahmad. Sebabnya maknanya daripada guru dia Yaqub tu adalah sedikit beza lafaz hadis ini dengan guru dia asal lagi Ahmad. Tetapi lafaz seperti ini daripada guru dia bernama Ahmad bin Ali. Itu maksudnya. Jadi apa kata Abdullah? Dahulu kami duduk. Dahululah cerita ni, cerita dia masa zaman Nabi. Maknanya dia cerita ni lepas Nabi mati lah ni. Sebab tu disebut gitu. Dulu, masa Nabi hidup lah, kami duduk bersama Rasulullah SAW. Maknanya, duduk bersama Allah dalam salat. Mana duduk akhir. Duduk tahiyat. Kami duduk. Dulu kami duduk bersama Allah dalam salat. Kami sebut gini. Assalamu ala Allah min ibadi. Assalamu ala fulan wa fulan. Sejahtera ke atas Allah daripada hamba-hamba dia. Maknanya ucapan sejahtera ke atas Allah daripada hamba-hamba dia. Mana dia mengucapkan salam kepada Allah. Itu maksudnya ni. Sejahteralah ke atas orang itu dan orang itu. Dia sebut mereka awal. Maka Rasulullah bersabda, lepas maya Rasulullah pun sebutlah, jangan kamu kata assalamu ala Allah. Jangan kamu doa ke atas Allah gitu. Tak perlu doa pada Allah. Allah ni kita kena puji. Kerana sesungguhnya Allah itu sendiri assalam. Dialah punca salam. Tetapi apabila salah seorang daripada kamu duduk ketika tahiyat, dia kena kata gini. At-tahiyyatu lillah. Wassalatu wat-tayyibat. Wassalawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Segala penghormatan bagi Allah. Ini bukan doa, kita puji Allah. Mana milik keselamatan milik Allah semua. Sebab tu kena minta dengan dia selamat. Itu maksud dia ni. Segala doa dan segala kebaikan semua milik Allah lah. Salam. Mana sejahteralah ke atas hamba-hamba yang saleh. Itu maksudnya. Salam sejahteralah ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kerana sesungguhnya apabila kamu, ni kata Nabi. Nabi kata sesungguhnya apabila kamu mengucapkan yang demikian, maka ucapan kamu, doa kamu tu akan kena pada setiap hamba yang saleh, sama ada yang berada di langit dan yang berada di bumi. Maknanya Nabi suruh doa ni biar umum, biar boleh berlaku, termasuk kita dan orang lain. Kemudian Rasulullah pun kata, ni termasuk dalam tahiyat lagi, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul. Kemudian hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai dan berdoa dengannya. Hak paling disukai ni kalau dalam syarahan tidak sebut sini. Mana doa yang kira-kira dia paling berhadapan, dia paling berkaitan dengan kesusahan dia. Apa kira-kira yang kita nak dalam hidup kita ni, sama ada benda tu keperluan kita ataupun nak menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Hak tu masuk ajabahu. Sebab tak nak kata, kalau kita nak doa secara umum pun boleh. Rabbana atina atau memang doa. Tapi ada kadang-kadang doa tu kita nak spesifik dengan masalah kita. Nak doa Arab kita tak ingat. Maka kita boleh doa Melayu dalam hati. Hadis Abdullah radhiyallahu anhu adalah muttafaq alaih. Semua pun kalau sebut Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud lah. Para sahabat pada awalnya mengucapkan assalamu ala Allah dengan niat yang baik, iaitu doa kesejahteraan untuk Allah. Dia doa pada Allah. Namun Rasulullah SAW memperbetulkan mereka, Allah adalah assalam. Mana punca kesejahteraan daripada Allah. Tak perlulah doa kesejahteraan kepada dia. Kita tidak memberi salam kepada Allah. Sebaliknya kita mohon salam daripada Allah. Kita mohon kesejahteraan daripada Allah. Ini adalah pelajaran penting tentang adab, yakni tauhid dalam berdoa. Ini dia panggil at-tauhid fi doa. Jangan main at-tauhid fi doa ni orang panggil dakwah utama Quran. Kalau setengah istilah ahli tafsir itu dia panggil dakwah. Dakwah ni topik gapo dia Allah ayat putih yang paling penting. At-tauhid fi doa. Mana tauhid dalam doa? Mana kita kena minta dengan Tuhan, tak minta dengan orang lain. Pak minta dengan orang ni dalam bahasa manusia, minta benda-benda biasa. Tak apalah Tuhan manusia boleh buat. At-tauhid fi doa. Kemudian yang ketiga, apabila kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, Rasulullah menjelaskan bahawa doa ini bersifat universal, bersifat umum lil alami kita seluruhnya.
Ia menjangkaui setiap hamba Allah yang saleh, baik yang berada di langit, para malaikat maupun di bumi, manusia dan jin yang beriman. Ini menunjukkan keindahan ukhuwah dalam Islam. Setiap kali salat kita doa bukan untuk kita saja, untuk seluruh orang saleh, sama ada malaikat yang berada di langit ataupun manusia dan jin yang berada di bumi. Ini dia panggil proses perhubungan antara kita dengan makhluk Allah yang kena sedarlah masa sebut tu. Yang keempat, hadis ini menjadi asas pada tajuk bab yang ditulis oleh Imam Nasa'i. Selepas seseorang selesai membaca tasyahud dan selesai adalah selawat Ibrahimiyah tu, dia diberikan ruang untuk berdoa dengan apa jua hajat yang dihadapi. Nabi kata, "Tsummal yatakhayyar minad du'a ba'du a'jabahu ilaih." Selepas tu, pilihlah doa-doa mana yang dia rasa perlu, yang penting bagi dia. Baik, yang kelima, kepatuhan kepada sunnah. Kita tidak boleh mereka-reka lafaz dalam ibadat khusus seperti salat walaupun niat kita baik. Ikutlah lafaz yang diajar oleh Nabi SAW. Itu memang kena kemahna. Sebab itulah kalau kita tengok dalam huraya ulama yang syarah pada kitab Sunan Nasa'i, dia kata Imam Nasa'i ni sebenarnya dia ni orang panggil penegak sunnah. Seperti mana ulama-ulama lain, dia tekan nak kena ikut sunnah. Nabi kata lagu, walaupun kita tengok makna lafaz lawak orang lain buat tu comel juga, tetapi makna dan lafaz bukan daripada Allah. Hak kita naknya daripada Allah. Bila Nabi sebut ni makna lafaz daripada Allah. Baik, seterusnya bab yang ke-57, az-zikru ba'da tasyahhud. Zikir selepas baca tasyahud. Imam An-Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini menjadi panduan bagi umat Islam untuk memanfaatkan waktu emas di hujung salat dengan zikir-zikir yang sabit daripada Rasulullah, sekaligus menzahirkan kehambaannya sebenar sebelum melabuhkan salat dengan memberi salam. Hadis ke-1299. Wa bi qala akhbarana Ubaid bin Waqi' ibn al-Jarrah akhu Sufyan bin Waqi' qala hadatsana abi an Ikrimah ibn Ammar an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik qala ja'at Ummu Sulaim ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah 'allimni kalimat ad'u bihin fi salati. Qala sabbihi Allah 'ashra wa ahmidihi 'ashra wa kabbirihi 'ashra thumma salihi hajatak. Yaqul na'am. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, pernah Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah. Ummu Sulaim ni hadrat Anas lah. Dia ni rapat dengan Nabi. Seorang yang sangat rapatnya. Dia ni tempat Nabi nak tanya apa-apa dia. Kadang-kadang banyak kita tengok bila orang yang nak sampai ke sesuatu melalui dia. Dia Ummu Sulaim. Dia kata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku kata-kata yang boleh aku gunakan untuk berdoa dalam salat. Nabi kata kepada dia, mana selepas selesai tahiyat dia, mu bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Mu katalah Alhamdulillah 10 kali. Mu katalah Allahu Akbar 10 kali. Selepas tu minta lah, nak minta ke dia. Lepas tu doa lah. Ajak nescaya Allah akan kata na'am. Ya. Allah jawab selalu. Jawab ni na'am ni maknanya Allah makbul kan. Itu maksudnya. Yang pertama hadis Ummu Sulaim radhiyallahu anha ni adalah hasan. Yang kedua, hadis ini mengajar kita satu adab yang sangat penting. Sebelum meminta sesuatu daripada Allah, kita perlu memulakan dengan pembuka yang memuji keagungan Allah. Jadi Nabi sebut subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Itu dalam bentuk kita nak puji Allah, nak puja Allah sebagai muqaddimah pada doa. Kita perlu memulakan dengan pembuka yang memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan na'am yang Nabi sebut ni, Allah berfirman ya. Dalam hadis ini menggambarkan betapa dekatnya penerimaan Allah terhadap permohonan hamba-Nya yang memulakan doa dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ia adalah satu isyarat kasih sayang Allah yang amat besar, bahawa Dia tidak akan menolak permintaan hamba-Nya yang tahu cara untuk mengetuk pintu rahmat. Maknanya hadirat, bila kita ikut cara Nabi ajar, kita lebih yakin Allah akan lebih yakin. Jadi di sinilah kita nampak bahawa doa ni hadirat, asal doa ni adalah permintaan seseorang dengan Allah. Hak kita suruh lain doa tu, waktu dia panggil tambahan saja.
Dan hak tu kena ada disiplin dia. Orang-orang yang saleh, yang hidup lah. Kalau orang saleh mati, kita kena doa pada dia. Sebab orang saleh tak mana pun dia tetap berdosa. Sebab tu syariat menuntut kita berdoa. Sebab apa dia tak boleh doa daripada kita, muka dia mati je. Kalau dia hidup tak apa. Jadi kena beza lah orang mati dengan orang hidup ni. Kalau tak boleh beza, tu parah kan tak? Yang keempat, Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang bijak. Beliau tidak hanya berdoa secara melulu, tapi beliau datang kepada Rasulullah untuk bertanya. Dia nak tanya lafaz doa. Lafaz tu. Padahal dia tahu dah Nabi suruh doa mula-mula molek. Ada Nabi suruh ada hadis secara umum. Tapi orang ni dalam semaya. Bukan boleh buat main-main. Nak lafaz daripada Rasulullah. Sebab tu dia kata, ajarkanlah kepadaku kata-kata. Yang ni lafaz doa. Yang boleh aku gunakan lafaz tu dalam semaya. Ini mengajar kita bahawa dalam ibadat kita perlu merujuk pada ilmu. Yang ni sunnah. Bukan hanya mengikut gerak hati sendiri. Ataupun gerak hati orang lain. Tadi. Yang kelima, hadis ini adalah kunci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagi sesiapa yang ingin doanya lebih mustajab dalam salat. Ia adalah amalan ringkas yang mengandungi keberkatan yang sangat. Ini sepatut kita amal lah. Kalau tidak amal seumur, kita gili-gili ke cara. Rasa kesah ada pernah. Semolek-molek yang Nabi ajar tu kita buatlah. Gili, boleh sila. Ini untuk main sunat. Main fardu tak pasal tu benar ni. Lama orang duduk balik dia duduk itulah dia. Orang nak main sunat dia tak selesai lagi. Tak boleh, takut delay tu jauh tu jarak dengan tu ini. Tak dengar wisalah lama dia tak selesai. Itu tidak dikira muktabi itu. Tidak dikira mengikut. Terkeluar senara orang yang mengikut. Tak boleh. Cuba aja. Kena ingat lah tu. Baik, seterusnya. Bab yang ke-58. Bab doa ba'da zikr. Bab tentang berdoa selepas berzikir. Tadi ada sebut dah. Ini awak mari pula. Suatu penegasan. Tuan-tuan nak tinggal tu Imam Nasa'i awak mari dua hadis di bawah bab ni. Imam Nasa'i awak mari dua hadis di bawah bab. Imam Nasa'i meletakkan tajuk ini untuk menjelaskan bahawa disunatkan atau dibolehkan, bukan wajib, bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik saja selesai membaca zikir-zikir tertentu seperti zikir selepas salat fardu. Ini menunjukkan bahawa waktu selepas berzikir merupakan salah satu waktu yang baik untuk memohon hajat kepada Allah. Selepas kita berzikir itu kita doa lah. Baik, hadis yang pertama di bawah bab ini iaitu hadis ke 1300. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsna Khalaf bin Khalifah an Hafs bin Akhi Anas bin Malik qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan yani wa rajulun qa'imun yusalli falamma raka'a wa sajada wa tashahhada da'a faqala fi du'a'i Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tadrun bima du'a qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala walladhi nafsi biyadihi laqad da'a Allah bismihi al-'azim alladhi ila du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Imam Nasa'i dengan sahihnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, aku sedang duduk bersama Rasulullah manakala ada seorang lelaki sedang berdiri menunaikan salat. Apabila dia rukuk, sujud dan selesai dia bertasyahud, maka dia pun doa sebelum dia wisalah tadi. Dalam doa dia sebut gini, ni terjemah lah. Tak dia lah atas tadi boleh saya kata. Maksud dia begini dalam doa dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan perantaraan bahawa bagimu segala puji. Dia bertawassul dengan lafaz pujian kepada Allah. Mana aku memohon kepadamu dengan berwasilahkan bahawa bagimu segala pujian. Dengan berwasilahkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Dengan berwasilahkan Al-Mannan, Engkau Maha Pemberi Anugerah. Dengan berwasilahkan Engkaulah pencipta langit dan bumi. Wahai yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wahai yang hidup lagi yang berdiri sendiri, tidak memerlukan apa-apa pertolongan orang lain. Sesungguhnya aku memohon kepadamu. Lepas tu dia doa, dia minta kamu. Maknanya kita kata jebak tu dia puji Tuhan. Berwasilah dengan tamjid, dengan puji Tuhan. Membesarkan Tuhan. Rasulullah tu dengar, senang. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kamu dengan apa orang itu berdoa? Orang itu semaya tadi doa, tahu ke dia doa dengan dia?
Maka jawab sahabat Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka baginda menjelaskan, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya orang itu telah berdoa kepada Allah dengan berwasilahkan nama-nama Allah yang paling agung, Al-Ismul Azam. Al-Ismul Azam ni ada macam-macam ulama. Kita baca dah di masjid Pasifkan ni dalam ensiklopedia Asmaullah Husna. Tapi jumhur kata la ilaha illallah tu. Tapi ramai lagi ulama kata lain. Nama-nama Allah tu boleh berlaku. Ada juga. Maknanya sebelum dia minta tu dia puji Tuhan menggunakan nama Tuhan. Yang apabila dia diseru dengannya, dia akan mengabulkan permintaan orang itu. Dan apabila diminta dengannya, dia akan beri kepada seorang itu. Mana Nabi Nuh ayat pandailah dia ni doa sebelum dia minta, dia puji Tuhan dulu. Dia berwasilah dengan nama-nama Allah. Pandai orang ni cara berdoa. Ini takrir daripada Nabi. Pengesahan daripada Nabi. Baik. Yang pertama hadis Anas bin Malik ni sahih. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahih. Keutamaan nama Allah yang paling agung, Al-Ismul Azam. Al-Ismul Azam adalah nama Allah yang paling istimewa. Jika seseorang hamba berdoa dengannya, doanya tidak akan ditolak. Rahsia kekuatan doa dalam hadis ini terletak pada cara lelaki tersebut menyusun doa sebelum menyatakan hajat dia. Mana sebelum dia sebut, dia nak dia puji Tuhan. Panjang tu dia puji Tuhan. Nabi kata bagus. Betul cara ni. Jadi Ismul Azam tu, Ismullahil Azam tu, jumhur kata la ilaha illallah. Tapi boleh nama-nama lain kita puji. Maknanya nama Allah yang agung ni tidak semestinya la ilaha illallah. Itu ada ayat ni. Sebab benda tu masuk dalam khilaf. Yang kedua, yang keempat ni, adab berdoa yang ni tawassul dengan Asmaullahul Husna. Jangan sebut nama tu guru kita dalam doa ni. Jangan ada. Tak salah. Sebab Nabi dengan sahabat tak ajar. Lepas tu ada orang yang ikut dia lah orang tu. Cakap orang kita cakap ke agama kita, cara hidup kita. Adab berdoa yang ni bertawassul dalam doa dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik. Sebelum memohon hajat terdapat lafaz inni as'alu, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Lelaki tersebut memulakan doanya dengan pujian yang tinggi kepada Allah. Jadi sebelum dia kata ini as'aluka, sesungguhnya aku nak mohon kepada engkau gini. Sebelum dia kata gitu, dia sebut dulu pujian-pujian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang terpuji itu. Inilah sebenarnya adab yang diajari Nabi. Puji Allah, bagimu segala pujian. Tauhid ke Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebut sifat Allah Al-Mannan, Badi'us samawati wal ard, Dzul jalali wal ikram, dan seterusnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebut, boleh sebut lain lagi nama Tuhan, banyak lagi. Waktu mustajab, lelaki tersebut berdoa selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Ini adalah salah satu waktu yang sangat mustajab dalam salat. Sebagaimana hadis lain yang menganjurkan kita untuk berdoa sebelum mengakhiri salat dengan salam. Yang keenam, kepentingan memahami doa. Fik doa. Ni fik doa ni. Nabi SAW sengaja bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu orang itu, tahukah kamu dengan apa dia berdoa? Yang musalli tadi. Kata-kata Nabi ni sebenarnya bagi menarik perhatian para sahabat. Ni dia panggil at-tanbih. At-tanbih ni maknanya perhatian, nak menarik perhatian pendengar. Baginda ingin mendidik sahabat dan umat bahawa bukan sekadar lafaz yang penting, tetapi kualiti dan kandungan doa yang menyentuh sifat-sifat kebesaran Allah akan lebih mengesankan dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini mengajar kita bahawa untuk doa yang lebih berkesan, mulakanlah dengan memuji kebesaran Allah dan menyebut sifat-sifatnya yang agung dan mulia sebelum kita nak mempersembahkan doa kita, doa pribadi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang kedua, itu riwayat ke-1301. Wa bi qala akhbarana Amr bin Yazid Abu Buraid al-Basri ana Abdus Samad bin Abdul Warith qala hadatsana Abi qala hadatsana Husain al-Muallim an Ibn Buraidah qala hadatsani Hanzalah bin Ali anna Mihjan bin al-Adra hadathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid idza rajulun qad qada salat wa huwa yatashahhad فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له
3 kali Nabi. Di mana Sa'id dengan Sa'id telah meriwayatkan hadis daripada Mihjan bin Al-Adra. Beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki yang sedang hampir menyelesaikan salatnya. Yang mana pada waktu itu dia sedang bertasyahud. Lelaki itu berdoa dalam tasyahud dia di ujung tu. Dia kata, maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, dengan perantaraan bahawa Engkau adalah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang setara denganmu, wahai Allah, agar Engkau mengampunkan dosa-dosa. Aku bertawassul dengan surah Ikhlas ni supaya aku naknya ke dia, antaghfir, supaya engkau ampunkan dosa. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila Nabi dengar, maka Nabi maka Rasulullah bersabda, dia telah diampuni, dia telah diampuni oleh Allah, dia telah diampuni oleh Allah. 3 kali Nabi sebut. Hadis Mihjan bin Al-Adra adalah sahih. Kepastian penerima doa. Pengulangan sabda Nabi SAW sebanyak 3 kali. Qad ghafarallahu lah, qad ghufiralah, qad ghufiralah, qad ghufirah, 3 kali. Menunjukkan pengakuan daripada Rasulullah dan jaminan langsung daripada baginda. Ini berdasar pada wahyu Tuhan lah. Orang lain tak boleh nak buat begini. Jangan itu puasa nak buat lah. Jangan itu puasa nak buat. Bahawa doa lelaki tersebut diterima dan dosanya diampunkan oleh Allah. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan doa yang sama. Yang 3 hadis ini mengajar kita tentang adab berdoa yang sangat berkesan. Bagi sesiapa yang ingin memohon keampunan atau hajat kepada Allah, gunakanlah lafaz doa yang memuji keagungan Allah dengan sifat tauhid sebagaimana yang diajarkan kepada lelaki dalam hadis. Yang diajarkan kepada lelaki dalam hadis. Mana kalau kita tamu tinggal diajarkan oleh Rasulullah kepada lelaki. Rasulullah ajar ni sebenarnya ajar sahabat lelaki ni buat Rasulullah ni. Tapi bila takrir daripada Rasulullah, maknanya itu satu pengajaran kepada kita. Rasulullah mengiyakan kata lelaki. Mana kita tak boleh kata lelaki ni telah buat bid'ah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi ada. Bila dia sebut, patut Nabi kata betul malah dia. Maknanya hak tu jadi hak Nabi dah tu. Jangan kita kata ni contoh ni boleh buat. Nabi sahabat pun buat. Dia dah betul. Tak betul lah betul. Patut kan kita buat. Siapa dia nak ngesah lah ni? Gitulah. Jadi asalnya kita berhenti setakat tu lagi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lupa oleh hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.